ada dekat sini sebab kerajaan tak buat kerja. Bangun! Bangun! Kalau kita ambil atas asas syariat, maka mempertahankan tanah ini adalah wajib sebab ini hak penduduk. Nasi hukum. Yang keduanya, kalau kita tengok nasi undang-undang, macam Saudara Zahid telah terangkan tadi, Abang Mus telah terangkan tadi, banyak kelompangan-kelompangan dan ruang-ruang manipulasi, penipuan, rasuah dan seumpamanya. Ini menjadikan macam mana penduduk mempunyai hak yang sah, tanahnya adalah tanah emas, tiba-tiba satu emas hilang di tengah jalan, tiba-tiba hak mereka dinafikan. Ini masalah yang mengatakan saya orang luar, saya kena tegaskan saya orang Kampung Sungai Baru, flat saya pun dah dirobohkan. Sakit hati, sakit mata. So saya tak nak kejiranan saya, makcik-makcik, pakcik-pakcik, kita ni semua berjiran kat sini. Kita ni saudara se-Islam. Jangan sampai dia orang blok pula kawasan rumah teres, dia robohkan sampai kita dah tengok depan mata. Itu kesakitan yang teramat sangat. Itu sebabnya sampai hari ini saya tidak akan berhenti untuk pertahankan tanah tempat saya membesar. Dan bangunan tinggi yang dibuat bertingkat-tingkat adalah sebenarnya untuk expatriate, bukan untuk orang penduduk Malaysia. Orang Malaysia berhak dapat tanah dan duduk dia di tanah, bukan di bangunan tinggi. Jadi orang Malaysia, orang tempatan mesti memiliki tanah, bukan rumah bertingkat-tingkat tinggi setinggi-tingginya. Itu sebenarnya dibuat adalah tujuan ekonomi ataupun menarik pelabur untuk expatriate duduk sini supaya mereka tidak mempunyai satu bebanan untuk menjaga kejiranan. Kewujudan seksyen sebegini adalah satu kewujudan adalah undang-undang yang zalim, undang-undang yang tidak berperlembagaan, kerana ia bercanggah secara terus dengan perkara 13 Perlembagaan Persekutuan. Sebab hak pemilikan adalah hak yang dilindung dalam Perlembagaan Persekutuan. Dan hak ini tidak boleh diambil sewenang-wenangnya. Harus diambil menurut lunas undang-undang. Jadi kalau kerajaan atau wujud satu seksyen yang boleh digunakan oleh kerajaan untuk mengambil tanah atas apa-apa sebab, apa gunanya hak perlindungan hak itu wujud dalam Perlembagaan Persekutuan? Bagaimana hak terjaga kalau boleh diambil sewenang-wenangnya? Jadi itu, kewujudan perkara itu. Dan juga dalam aspek khusus berkenaan isu dalam Kampung Sungai Baru ini adalah status Kampung Sungai Baru sebagai tanah emas. Perkara itu juga tidak diambil tanah emas tidak boleh diambil sebenarnya. Mereka tipu, terang-terang tipu. Saya ada ni data, saya ada lebih ni. Ya, kita adalah fund block flat. Habis. Flat yang tak setuju 72. Ikut strata title, jumlah keseluruhan flat ialah 264. Ikut undang-undang strata title, satu orang tak setuju, automatik terbatal pengambilan itu, ya. Tapi dilanggar juga. Secara jujur, memang terus terang, kami pihak Rumah Teres adalah landed, adalah leasehold, mempunyai harta tu, maksudnya hak milik individu, dan kami bukan strata, tapi dianggap kami rumah usang. Adakah rumah saya rumah usang sekarang ni? Yang tuan-tuan tengok sekarang? Ini rumah saya. Adakah rumah saya rumah usang yang disebut-sebut oleh mereka? Okey. So, kami semua penduduk Kampung Sungai Baru, kami sekarang protes tidak berganjak. Apa jadilah kami hadap.